Larian budaya antarabangsa Duyung Kita tahun 2025 hari ini menjadi tumpuan ramai, bukan sahaja kerana peserta dari pelbagai negara, tetapi juga kerana kejayaan penganjurannya yang memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Acara berskala besar ini melibatkan penyelarasan rapi antara penganjur, sukarelawan, agensi keselamatan dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan setiap peserta dapat menyertai dengan selamat dan merasai pengalaman yang lancar. Di sepanjang laluan larian, kelihatan pasukan sukarelawan dan pegawai keselamatan mengawasi keadaan, membantu peserta dan menguruskan laluan supaya acara berlangsung tanpa sebarang gangguan. Selain menggalakkan gaya hidup sihat, larian budaya antarabangsa Duyung Kita tahun 2025 turut menyampaikan mesej keharmonian dan interaksi budaya di kalangan peserta dan pelbagai negara dan latar belakang mereka. Secara keseluruhan, larian budaya antarabangsa Duyung Kita tahun 2025 bukan sahaja menjadi acara sukan tahunan, malah satu platform yang menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang dalam suasana yang harmoni. Saya Haikal Hadi melaporkan dari Duyung Melaka untuk Kantaratak TV.